Sebelum bergerak, cek dulu cuaca. Cuaca clear, gerimis je. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi. Aku dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Jam menunjukkan pukul 5 pagi dan perjalanan yang akan kita tempuh jauh 113 km. Sekarang aku berada di satu kawasan penempatan perkampungan sempadan antara Kluang dan Pulai. Perjalanan akan mengambil masa sepanjang 1 jam setengah. Tak pula pagi-pagi buta kat situ. Motor yang aku pakai ialah motor Yamaha MT-15. Aku tengok biasanya kalau orang long distance dia suka pakai 250 ke atas lah. Aku bukan tak nak pakai 250, tapi tu lah maintenance dia lah. Malas lah nak melayan maintenance dia. Aku suka yang motor ada tangki tapi boleh maintenance macam moped lah. MT-15 ni pun okey je. Nak cerita pasal laju, memang tak laju lah. Kita nak laju nak ke mana, nak pergi kerja kan. Dia pun dekat highway PTP tu banyak kenderaan berdesul-desul lah. Banyak sangat kes kemalangan. Kita akan melalui kawasan estate. Sekarang kita berada di dalam estate. Estate ni kena berhati-hati. Aku pernah nak melanggar dengan lembu kat sini. Kita dah sampai di perkampungan estate. Okay, kita sekarang dah naik highway. Perjalanan masih berbaki 1 jam. Sekarang kita masuk highway PTP daripada Senai ke PTP. Ada lori-lori ni. Apa salah tengah-tengah jalan berhenti. Sekarang kita dah sampai Tol 5 Kedai. Diorang ni buat laluan motor besar sikit, apa pahala kecil macam ini. Susah ke nak buat laluan tu besar sikit. Faham tak nak kereta lalu, tapi kecil sangat tu. Inilah keadaan highway PTP. Dipenuhi dengan askar-askar tuas. Dia dah buka laluan baru dekat apa laluan motor ni. Tapi tak nampak keberkesanannya pun. Tengok makin jam ada lah. Apa benda lah kau ni. Macam orang rabun nak bawa motor. Abang lambai siapa bang? Nak seorang ke mana tu? Di kanan ke? Tengok. Ayo. Ya Allah. Baru pukul 5.50 sudah jam di sini. Apakah yang telah terjadi? Brother, masuk. Depan lagi ada brother. Sini pun okey ni brother. Sini pun okey. Ayo. Bulatkan mata sikit je lah. Lekas dia buka gate. Sabar bang, sabar. Sabarun. Aduh.
coaster. Inilah nama dia, Lane Roller Coaster, yang mana baru sampai daripada Johor, daripada PTP, akan dilencongkan masuk. Yang sebelah kanan ni semua baru masuk. Yang barisan aku ni dah clear. Kalau dia tak buat macam ini, dah jam sampai atas jambatan Tuas aku rasa. Sekarang 6.3 minit. Perjalanan dah 1 jam lah dari rumah. Maknanya 1 jam je aku dah clear Tuas punya checkpoint. Sekarang nak keluar checkpoint menuju ke tempat kerja yang baki, masih mempunyai baki beberapa kilometer, lebih kurang dalam 40 kilometer lagi lah. Bagi orang yang tak biasa mungkin rasa jauh lah, 113 km sehari. Daripada aku macam tak rasa lah. Kata orang tu alah bisa Tegal biasa. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Sekejap lagi aku sampai ke tempat kerja. Lepas sampai solat subuh dulu, sarapan, dan start kerja. Pukul 6.30 dah cerah kat sini. Suasana waktu pagi. Di sini